Pernah dengar ibu hamil ngidam nak makan atap rumah? Tanah liat, sabun, ais batu, macam pelik kan? Tapi sebenarnya ini satu keadaan yang real dan kita panggil pica. Pica ialah kondisi di mana seseorang mengidam benda yang bukan makanan, terutama masa mengandung, dan ini bukan mengada-ngada. Ada beberapa punca yang boleh sebabkan pica: kekurangan zat seperti zat besi, zinc, folat, gangguan hormon dan deria rasa, stres emosi, tindak balas otak terhadap keperluan yang tak seimbang. Jadi, adakah kita kena penuhi permintaan tu? Jawapannya tidak. Dan kadang-kadang boleh jadi bahaya kalau dibiarkan. Makan benda bukan makanan boleh merosakkan salur penghadaman, tingkatkan risiko keracunan, ganggu tumbesaran janin. Jangan peli atau marah ibu. Dia pun tak faham kenapa rasa nak makan benda tu. Rujuk doktor untuk cek darah dan nutrien, stabilkan hormon dengan makanan real. Amalkan FT Mama, bantu cukupkan zat penting dan kurangkan craving pelik. Ngidam pelik bukan cerita lawak. Ia bahasa tubuh yang sedang minta tolong. Dengar dengan lembut, respon dengan ilmu.